Kalau korang semua rasa macam kita nak buat esok ni macam-macam, kita dah plan macam-macam, tapi kita rasa macam tak tenang, gelisah dengan urusan dunia dan urusan akhirat, semua sekali lah, yang penting urusan, kita rasa macam okey ke ni, tenang ke tak ni, jadi ke tak jadi ni, rasa gelisah. Jadi ada satu penawar sebenarnya yang Rasulullah pesan dalam hadis yang sangat masyhur, yang memberikan satu tip macam mana kita nak elak daripada terlalu gelisah dan terlalu risau. Jadi kalau korang nak tahu apakah itu, korang save video ini, nanti boleh rujuk pada bila-bila masa, dan jangan lupa like dan juga follow akaun ni. Okey, ada sebuah hadis Nabi SAW yang saya baca terjemahannya sahaja, dan hadis ini daripada Saidina Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dan Nabi bersabda, sesiapa yang membaca setiap hari ketika waktu pagi dan juga waktu petang, iaitu apa bacaan dia? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Apa maksud dia? Cukuplah Allah bagiku, yakni sebagai penolong. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan Dialah pemilik arash yang agung. Berapa kali nak baca? Rasulullah kata baca sebanyak 7 kali. Ganjarannya, kelebihannya, dengan izin Allah SWT, Allah akan menghilangkan rasa kegelisahan daripada urusan dunia dan juga akhirat. Jadi bila kita ada urusan, kita bergantung dengan Allah, mudah-mudahan rasa tenang itu ada dalam jiwa kita. Yang penting yakin, bila kita baca, Allah akan bantu kita. Siapa yang nak beramal, silakan share video ni kepada yang lain.